Nikon 2470mm geng, f2.8 ED Nano. Isu dia customer pakai, zoom ni dah ketat, kemudian dia push juga. Last kali tak boleh zoom. Macam mana nak tahu tak boleh zoom? Hang pusing ni loose. Biasanya hang pusing ni lens akan terkeluar. Hang pusing dia akan keluar, dia akan masuk depan ni. Okey, sebab dia bukan internal, dia akan keluar masuk. Ni hang pusing tak jadi apa. Kemudian ada benda, kadang-kadang bunyi, kadang-kadang tak bunyi. Ni tak bunyi pula kan. Dia ada part yang terkeluar atau patah. Okey. So jom kita nak try buat, tengok dia akan jadi okey ke tak okey. Lens customer aku geng, Naya. Rupanya dia beli second hand. So nampak ni lubang trik untuk skru tau, dah rosak. Dia pakai gam. Maksud kata lens ni dah pernah kena buka tu, kena hati-hati kalau hampa beli second hand. Okey, masa kita buka baru kita nampak. Kemudian original kilang, dia tak ada seredak gam macam ni. Okey, dia memang tak ada sebarang gam double sided ke gam biasa. Sebabnya apa? Okey, dia ada cooper, kemudian dia ada electronic part. Okey, belakang ni bukan kosong, dia ada electronic part. Sebab tu tak pakai gam. Naya. Ini pula mounting dia crack. Bila mounting crack, hang punya alignment, hang punya sharpness akan ganggu lah, nampak tu. 2, 3. Hati-hati geng. Aduh, sian customer aku. So geng, ni hasil dia lepas siap. Kita zoom sebelah tangan ni payah. Okey, aku pusing. Nampak? Dia akan keluar. Okey, dia akan keluar macam tu. Ni baru normal. Okey. Tu normal. So dah gerak, zoom dia pun semua dah smooth. Siap. Hampa ada masalah, cari aku. Okey, apa-apa DM.